Tecno Camon 50 Ultra. Yang ni adalah series kamera padu daripada Tecno. Jom, aku nak tunjuk kat korang apa yang korang akan dapat bila korang beli ni. So first kali korang akan dapat satu kotak yang betul-betul tebal. Kita tengok apa yang ada dalam ni. SIM injector tool, tempered glass. Wah, tu dia. Kau tengok casing dia. Memang nice. So ini device tu sendiri. Kita letak kejap. Charger Tecno 45W, USB-A kepada USB-C. So inilah Tecno Camon 50 Ultra. Oh, tu dia. Bahagian belakang dia memang nice. Tengok warna hijau matte dia. Dekat bahagian kanan phone korang akan nampak ada satu button. Yang ni kita akan explain dalam next video. Dekat bahagian kiri korang akan nampak power button dan volume button. Kalau kita sarung pada dia punya case, lagi mengancam. Untuk kamera, dia pakai triple lens 50MP daripada Sony dan boleh zoom sehingga 60 kali. Dan untuk ketahanan pula, Tecno dah upgrade. Kali ni dia pakai IP66, IP68, IP69 dan IP69K. Seriously, yang ni memang padu untuk ketahanan dia. Untuk skrin, dia pakai 144Hz dengan 1.5K resolution. Yang ni pakai AMOLED screen curve display. Memang nice. Untuk performance, dia pakai Dimensity 7400 Ultimate dengan RAM sebesar 8GB plus 8GB. Jadi total RAM korang akan jadi 16GB. Yang ni sangat-sangat sesuai untuk korang yang suka main game. Dan kalau korang nak tahu lebih lagi pasal Tecno Camon 50 Ultra ni, korang boleh komen. Aku akan tunjuk dalam next video. Semoga kita jumpa dalam next video. Aku